Saya pun, saya sayang ni saya tak dapat nyanyi lagu ni. Saya dah kena gam. Yalah tu. Yeah, baby. Dan seperti yang kami janjikan awal tadi, kami bawakan secara live sekarang ini Alif Aziz. Hai, Apa khabar? Amboi. Kita semak-semak Twitter pagi ini dan kita terkejut dengan berita gembira yang anda bawa di Twitter anda berkenaan lagu anda, lagu yang berjudul Jangan Ganggu Pacarku. Nyanyi sikit, Dik. Sebenarnya dia commemorate Jangan Ganggu Pacarku dan juga dua lagi single hit Alif. Itu Sayang-Sayang dan juga so all three albums ni diorang commemorate all the RBTs. Menjadikan first time Alif pun tak expect masa tu diorang call lah dan cakap kau kena sign plug, you got a multi-platinum punya. What? Multi-platinum? Macam multi-platinum. Dia macam dia bukan 2 juta kutipan tapi 2 juta lebih unit tau. Unit. So untuk Alif itu satu achievement yang sangat Alif rasa berbangga. Alif rasa Kacing. Bila open table Alif. Kacing. Allah. Kecil-kecil ada Alif keluar bila balik Alif keluar. Dan tentunya anda ingin sampaikan ucapan terima kasih anda kepada peminat-peminat anda yang telah download lagu anda ni. Kepada semua peminat-peminat Alif di tanah Tumpah Darah Alif di Singapura yang sedang mendengar. Terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi menukung Alif walaupun banyak tercetusnya macam-macam perkara ataupun berita yang kurang enak didengar, tapi tetap lagi menukung langkah kejayaan Alif. Dan juga terima kasih kepada radio-radio Ria yang banyak, Kak Aura banyak menukung, dan semua DJ-DJ yang pernah main lagu Alif yang menukung kejayaan Alif, lagu Alif. Thank you so much. All this would not be possible tanpa bantuan anda semua. Thank you so much. Ini plug bukan saja commemoration bagi diri Alif, tapi ini semua hadiah untuk anda semua. Wah, kau sudah besar akhirnya. Jadi pandailah tambah hati manusia. tapi memang saya rasa itu anugerah yang Alif ada. Beliau ada bakat, kemudian package handsome, comel, cute. Tapi Stop it. ya betul. Dia masih muda, Syai, jangan ganggu dia. Dia macam adik saya. Kan Alif kan? Kakak ni. Betul. Saya pun tengok banyak itu drama Datin Diaries. Tak adalah, jauhkanlah. Jadi tak lengkap kalau saya rasa Alif, awak bersekongkol dengan adik Jadi tak lengkap kalau Alif tak nyanyi untuk kita pagi ini. Boleh tak Alif? Okey, boleh. 1, 2, 3. Khas untuk semua, terimalah. Berhentilah rayu pacarku, membawa pergi pesonamu, takkan cukup kata gambar-gambar seksi, Poking baginya. Fuyo. Alif, suara anda pagi dah macam ni punya merdu. Kalau petang nanti macam mana Alif? Tengoklah orang bangun subuh. Terima kasih Alif, all the best. Thank you so much, Kak. Thank you, abang. Bye-bye. Bye.